Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga Dewan. Terima kasih kerana bersama kami dalam forum geografi bertajuk Pemanasan Global. Bumi kita semakin panas. Hadirin sekalian, isu pemanasan global bukanlah perkara baharu. Ia bukan sekadar tajuk berita atau isu karangan, tetapi realiti yang sedang kita hadapi hari demi hari. Contohnya, cuaca semakin panas, musim yang sukar dijangka dan bencana alam kian kerap melanda. Bersama saya hari ini ialah 3 panel luar biasa. Yang pertama, Saudara Muzil. Beliau dikenali dengan kepetahannya berbicara tentang perubahan iklim dan tindakan lestari. Seterusnya, Saudara Sofia, aktivis ceria dari program Sekolah Lestari, terkenal dengan cara santainya menyampaikan mesej alam sekitar kepada rakan-rakan pelajar. Dan akhir sekali, Saudari Khaira yang aktif menjalankan projek tenaga boleh diperbaharui di sekolah serta kempen hidup hijau bermula dari rumah. Dengan gabungan ilmu, semangat dan kepribadian mereka, saya yakin forum kita hari ini bukan sekadar menghiburkan, tetapi juga akan membuka mata kita semua tentang tanggungjawab terhadap bumi tercinta ini. Baiklah, kita mulakan dengan Saudara Muzil. Boleh saudara jelaskan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pemanasan global dan apakah puncanya? Terima kasih, saudari pengerusi. Secara ilmiah, pemanasan global ialah peningkatan suhu purata bumi akibat pelepasan gas rumah hijau seperti karbon dioksida, metana dan juga nitrous oksida. Aktiviti manusia seperti pembakaran bahan api fosil, pembalakan hutan secara berleluasa dan juga serta penggunaan tenaga yang tidak lestari menjadi penyumbang utama. Pendek kata, bumi bukan semakin panas sebab matahari semakin dekat, tapi sebab manusia makin lupa tanggungjawab mereka terhadap alam. Pernah tu Saudara Muzil, mungkin bumi pun dah menjerit sebab terlalu lama dipanaskan oleh perbuatan manusia sendiri. Baiklah, Saudari Sofia, boleh kongsikan apakah kesan pemanasan global terhadap manusia dan alam sekitar? Sudah tentu, pemanasan global memberi kesan besar kepada semua aspek kehidupan. Cuaca kini tidak menentu, kadang-kadang panas bahang, tiba-tiba banjir melanda. Kemarau panjang menyebabkan kekurangan sumber air, manakala ais di kutub semakin mencair hingga menggelamkan kawasan pesisir pantai. Lebih menyedihkan sekali, haiwan kehilangan habitat mereka. Contohnya, beruang kutub kini berjuang untuk hidup apabila ais di Arktik semakin nipis. Kalau keadaan ini berterusan, tak mustahil satu hari nanti kita boleh nampak ikan Nemo berenang di tepi rumah. Haha, itu memang tak mustahil kalau manusia terus leka. Tapi, kata-kata Sofia sangat benar. Kesan pemanasan global bukan perkara remeh tau. Baik, kita beralih kepada Saudari Khaira. Sebagai generasi muda, apa yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan kesan pemanasan global? Terima kasih Farisha. Saya percaya setiap pelajar boleh jadi hero hijau sekolah. Kita boleh mula dengan perkara mudah seperti menanam pokok, guna botol air sendiri, elak plastik pakai buang dan matikan lampu apabila tidak diperlukan. Saya selalu cakap dengan kawan-kawan, kalau kita sayang bumi, kita tolong dia bernafas. Kalau tidak, satu hari nanti bumi demam dan kita semua yang berpeluh tanpa henti. Haha, betul tu Khaira. Kadang-kadang bukan sebab cuaca panas sangat, tetapi kita sendiri yang lupa nak sejukkan bumi. Baiklah, Saudara Muzil, saya pasti kerajaan juga memainkan peranan penting dalam isu ini. Apakah pandangan saudara? Benar, Farisha. Kerajaan Malaysia telah melaksanakan pelbagai inisiatif seperti Dasar Alam Sekitar Negara, Program Low Carbon City Framework dan juga kempen Go Green Malaysia. Namun, semua dasar ini hanya akan berjaya jika rakyat turut memainkan peranan. Setiap individu perlu sedar bahawa bumi ini bukan milik kita seorang, tetapi amanah untuk generasi yang akan datang. Terima kasih Muzil. Saudari Sofia pula, bagaimanakah dengan peranan organisasi atau NGO? Kami di Kelab Inovasi Hijau aktif mengadakan kempen kesedaran seperti hijaukan sekolah kita, gotong royong lestari dan program kita semula kreatif. Kami percaya perubahan kecil mampu menghasilkan impak besar. Kalau semua orang mula dari rumah, tak perlu lagi bumi pasang penyaman udara semula jadi sebab kita dah bantu dia sejuk sendiri. Haha, kalau bumi betul-betul ada penyamar udara, mesti bil elektriknya paling tinggi di alam semesta. Baiklah, sebelum kita akhiri forum yang penuh dengan ilmu dan gelak tahu ini, saya ingin minta setiap ahli panel berikan satu pesanan ringkas kepada penonton. Silakan.
Jagalah bumi seperti kita menjaga diri sendiri. Tanpa bumi, tiadalah kehidupan. Tiadalah masa depan. Kalau semua orang buat sikit-sikit setiap hari, tanam pokok, jimat tenaga dan buang sampah, bumi pun akan rasa lega. Ingat, kita tiada planet lain dah. Mars pun belum ada mamak lagi. Kita bukan mewarisi bumi dari nenek moyang, tetapi meminjamnya daripada anak cucu. Jadi, janganlah sampai mereka mewarisi planet yang sudah ada, Kus. Haha, betul tu. Kesimpulannya, pemanasan global bukan isu masa depan. Ia cabaran masa kini. Marilah kita berganding bahu, kerajaan, masyarakat, pelajar dan individu untuk melindungi satu-satunya rumah kita, bumi. Sekian saja forum kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian anda semua. Dan marilah kita tutup dengan semangat hijau. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Assalamualaikum dan salam hijau buat semua. Bye.